Oh, lain macam waktu malam ni. Rasanya waktu siang hari tu pintu ni terbuka. Meremang dari tadi, tak turun-turun. Sebenarnya saya rasakan vibes yang berlainan pada waktu malam ketika explore sekarang ni. Cuma kena mendaki untuk naik ke atas bukit ni. Sebuah lagi lokasi tinggalan rumah yang telah ditinggalkan di atas bukit ni. Begitu terpencil. Oh, lain macam waktu malam ni. Ini ada pintu pagarnya yang telah dinaiki dengan semak yang begitu tinggi ya. Saya mendaki tadi dari bawah sana, dan rumah ni terlindung dengan semak samun dan hutan yang tebal di belakang sana tu. Okey, jadi saya akan melakukan eksplorasi ke satu lagi lokasi rumah tinggalan untuk melihat bagaimana keadaannya pada waktu malam hari. Kita layan eksplorasi pada kali ini. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ni keadaan bawah rumah ni. Semasa tinjauan pada siang hari pun agak boleh tahan vibes rumah ni. Itu pada waktu siang, apatah lagi malam sebegini. Jadi saya akan bawakan penonton untuk merasai bagaimana pengalaman di rumah ini. Buat longkang, hampir terjatuh tadi, terpijak longkang ni. Okey, jom kita masuk. Tutup pintunya. Rasanya waktu siang hari tu pintu ni terbuka. Sunyi, jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tutup pintu ni untuk mengelakkan ada binatang buas masuk, disebabkan belakang sana adalah kawasan hutan tebal. Jom. Jadi rumah ni dah tinggalkan lebih 10 tahun yang lalu. Masa 2014 masih lagi belum bersemak di atas bukit ni, tetapi pada tahun 2025 ni ketika saya explore, rumah ini dah ditutup sepenuhnya dengan semak hutan. Langsung tak nampak dari bawah. Saya jumpa dari Google Map . Ni ada perabot dalam bilik ni, tapi dah bersepah-sepah semuanya. Oh. Jadi kebelakangan ni saya kerap melakukan aktiviti eksplorasi pada malam hari.
saja nak bawakan kepada penonton untuk melihat bagaimana lokasi yang pernah saya kunjungi pada waktu siang dan bagaimana pula pada waktu malamnya. Dah tentu berbeza keadaan dan juga suasananya. Okey. Jadi ini salah satunya rumah yang pernah saya kunjungi pada waktu siang. Rasa agak berlainan pada malam hari ni. Begitu sunyi. Remang beroma. Dan di sini ada lagi TV lama. TV Legend ya. Dan ada gelas yang masih lagi tersusun cantik dalam almari ni. Masih boleh digunakan sebenarnya. Belum ada yang pecah lagi. Ku pinang engkau dengan hamdalah. Muhammad Fauzi Adin. Buku terlaris pada tahun pengimport pustaka Indonesia. Tengok tahun berapa buku ni diterbitkan. Disember 2004 dari Yogyakarta, dari Indonesia buku ni. Adakah salah seorang ahli keluarga ataupun penghuni rumah ni dari Indonesia? Allahu alam. Ataupun mungkin dia suka baca buku-buku dari negara seberang. Mungkin juga. Jom kita explore ke ruangan bawah. Meremang sampai ke bulu tengkuk. Sekejap kita ambil nafas dulu sebelum teruskan eksplorasi ke ruangan bawah ni. Okey. Jom. Ada kelawar. Banyak tilam dalam bilik ni. Dikumpulkan dalam satu bilik ni. Bersepah-sepah di ruangan bawah ni. Kelawar ni. Ni dah reput almarinya. Dan ni peti ais rasanya ni. Di sana adalah bilik air dan juga tandas lah. Tak perlu saya review. Kita teruskan ke ruangan di bahagian belakang ni. Tu nampak semut pun dah bersarang. Ni pinggan mangkuk antik ni.
Dah pecah-pecah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni pun bilik air. Dan ada mesin basuh brand Elba. Dah penuh dengan air hitam dalam kolah ni. Okey. Nampak di tingkap tu pantulan cahaya seperti ada penampakan bayangan putih yang melintas. Tu. Ramai penonton yang sebelum ni melihat video-video lama saya akan perasan seperti ada bayangan putih melintas. Sebenarnya itu adalah pantulan daripada cahaya lampu. Lampu suluh ni. Ini terbiasa. Atau mungkin juga ilusi optik yang terhasil. Ni ada sofa-sofa yang telah rosak ni, bertaburan di lantai. Sebenarnya saya rasakan vibes yang berlainan pada waktu malam ketika explore sekarang ni. Cuma kelawar mungkin. Cuma masih lagi terkawal, alhamdulillah. Ini ruangan dapurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada akhbar. Kita lihat tahun berapakah akhbar ni. Oh, dah tersiap dah habis lah. Oh, tak jumpa. Tak jumpa pula. Tak apalah. Sunyi betul kan? Tu dia. Akhirnya saya jumpa rumah yang betul-betul lah menghadirkan rasa cemas dan juga mendebarkan, dan juga begitu sunyi di atas bukit ni. Terlindung daripada pandangan orang ramai. Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Semambu, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tu nampak ada gambar majlis convocation salah seorang ahli keluarga di rumah ni pada 24 Mei hingga 25 Mei 2006. Dah lebih 10 tahun yang lalu. Tapi gambar ni masih lagi cantik tergantung di dinding ni. Dan di sini ada cermin. Ini bahagian luarnya.
Oh, saya ingatkan ni perigi ya, tapi rasanya tangki ni. Belakang sana tu memang kawasan hutan lah. Hutan belantara. Okey, jom kita masuk balik. Kat luar ni bising bunyi kereta bawah sana tu. Kita masuk balik. Tapi di ruangan dapur ni tak dinafikan, saya rasa agak kurang selesa dan juga rasa seperti dikepung sesuatu, benda yang tak boleh nampak di mata kasar. Rasa vibesnya agak sesuai untuk saya uji nyali di ruangan dapur ni. Kita ambil masa dalam beberapa minit untuk merasai bagaimana berada di sini. Okey, jom kita teruskan dengan sesi uji nyali. Okey, clear, nampak? Okey, baik. Dia tengah uji nyali di dapur ni. Air mata rasa di ruangan dapur ni. Weh, meremang satu badan, Mat. Meremang. Boleh tahan lah.
kat dapur ni rasa lain macam, rasa tak selesa. Ya. Meremang dari tadi ya, tak turun-turun. Ruangan dapur ni. Boleh tahan juga suasana rumah ni. Dah lama saya tak rasa sebegini rupa. Ada pernah beberapa kali, cuma kali ni agak berlainan vibes-nya. Okey, jom. Baik. Jadi selesai untuk rakaman di rumah ni. Ini ada beberapa medal bola sepak dan juga acara lari. Okeylah, jom. Oh, masa kita tutup pintu tu, saya fikir dah terbuka. Kalau dah terbuka, itu masalah juga tu, sebabkan tak ada langsung angin. Agak bahang. Dah jadi sarang. Ni kena ni, sakit ni kaki. Sebab saya pakai kasut dah. Okey. Tu bahang dalam rumah ni. Jadi saya tutup balik pintu ni. Tu elakkan binatang masuk. Selesai rakaman di rumah ni. Okey, jadi rasanya itu saja rakaman untuk eksplorasi pada kali ini yang saya dapat persembahkan kepada anda semua. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini dari awal sampai ke akhir, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di video eksplorasi yang berikutnya. Jaga diri semua, selamat malam. Assalamualaikum. Bye bye. Tan 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 tan.